Okay, doktor, nak tanya pasal biokenaf ni sebenarnya pokok dia daripada pokok apa dan ditanam di mana? Okey. So biokenaf, nama komersial bagi produk ni. So dalam biokenaf ni kita ada 3 benda. Yang paling banyak daun kenaf lah. Kemudian kita ada halia, kita ada serai. Kenaf ni ditanam di Malaysia melalui Lembaga Kenaf Tembakau Negara di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi untuk menggantikan tanaman tembakau. Kalau dari segi saintifiknya, nama dia Hibiscus cannabinus, adik-beradik dengan roselle, adik-beradik dengan bendi, adik-beradik dengan bunga raya. Macam ada isu-isu yang keluar daun kenaf ni serupa dengan ganja dan sebagainya. So memang tak ada kena-mengena. Memang tak ada kena-mengena. Dia bukan family yang sama? Bukan. Kalau ganja, family cannabis. Yang ini family hibiscus. So kalau ikut literature pun, hibiscus family ni adalah antara tumbuhan yang paling selamat di dunia. Contohnya macam Korea. Korea memang suka hibiscus family ni. Dia orang buat bunga raya tu sebagai pewarna makanan. Dia pokok renek lah kalau hibiscus. Hibiscus bunga raya lah. Bunga raya tu kalau bunga raya. So kalau pokok kenaf ni dia banyak ditanam di Cuping Perlis. So kita ada Lembaga Kenaf Tembakau Negara kat Cuping Perlis, ada lebih kurang 200 hektar. Dekat Kelantan, sebab HQ dia dekat Kelantan. KTN ni HQ kat Kelantan. Kita ada perkebun-kebun kecil yang banyak tanam dekat Kelantan. Yang sekarang ni dia orang enforce untuk banyak dekat Pahang. Sebab dia orang integrate dengan tanaman kelapa sawit. So ada juga di negeri lain, Kedah ada juga. Kenaf ni dia perlukan cuaca yang kena kering, panas kan, suhu 37 ke atas. Dan tanaman ni cycle dia pendek, 4 bulan je. Maknanya kita harvest 4 bulan. So untuk biokenaf ni, daun yang kita ambil ni untuk pokok yang berusia kurang daripada 100 hari. So kalau dia lebih 100 hari, contohnya 120 hari, dia dah jadi fiber. So sebenarnya KTN ni dulu dia fokus kepada fiber untuk buat perabot, batang tu. So daun tu dia orang ada bagi sebagai makanan haiwan ke ataupun dia orang bakar. So dekat situlah saya tertarik untuk buat kajian mengenai potensi daun kenaf ni, sebab satu dia family hibiscus, satu lagi kita memang banyak raw material untuk dikomersialkan. Itu antara punca lah kenapa kami akhirnya come out dengan biokenaf.